Ingin kulit wajah yang sihat dan berseri tanpa perlu ke spa mahal? Cubalah masker daun sirih dan lidah buaya yang boleh Anda hasilkan sendiri di rumah dengan mudah dan murah. Daun sirih terkenal dengan sifat antibakteria dan anti radang yang sangat berkesan untuk mengurangkan jerawat serta menenangkan kulit yang sensitif dan mudah merengsa. Sementara itu, lidah buaya mengandungi vitamin E dan C yang membantu mencerahkan kulit, memperbaiki tekstur wajah, serta melembabkan kulit secara semula jadi. Cara membuatnya sangat mudah. Ambil 5 helai daun sirih segar, cuci bersih, dan tumbuk halus sehingga menjadi paste. Kemudian, campurkan dengan 2 sudu besar gel lidah buaya segar yang telah diperah dari daun. Gaul rata hingga menjadi masker yang sebati. Sapukan masker ini secara merata pada wajah yang telah dibersihkan, elakkan kawasan sekitar mata dan bibir. Biarkan selama 15 hingga 20 minit supaya nutrien dari bahan semula jadi ini meresap ke dalam kulit. Selepas itu, bilas dengan air suam hingga bersih dan keringkan wajah dengan tuala lembut. Gunakan masker ini 2 kali seminggu untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan kulit yang lebih sihat. Masker ini bukan sahaja membantu menenangkan kulit yang mudah merengsa, malah mampu mengurangkan bintik hitam, jerawat, dan menjadikan wajah lebih cerah serta berseri secara semula jadi tanpa bahan kimia berbahaya. Dengan rutin mudah ini, Anda boleh memiliki kulit yang cantik dan berseri tanpa perlu mengeluarkan kos yang tinggi. Cubalah hari ini dan rasai sendiri perubahannya.